Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat. Okey, hari ni aku terus memancing lagi sahabat di sungai sini sahabat. Hari ni aku buat kesilapan besar sahabat. Aku terbangun lambat. Bila dah bangun lambat ni, spot-spot killer ni memang tak ada lah. Memang orang ada sebab lah. Jadi terpaksalah aku datang sini. Tapi tak apalah, kita try dulu. Mudah-mudahan hari ni ada hasil dah. Okey, untuk hari ni aku menggunakan umpan usus ayam dengan umpan udang. Tapi untuk umpan udang aku tak harap lah sini sebab air keruh. Dia kalau udang ni dia nak air jernih. Tapi tak apalah, nanti kalau tengah hari sikit, kalau kat sini tak ada sambutan, aku pindah sana. Okay sahabat, doakan aku ada strike padu hari ni. Dan kepada sahabat yang baru jumpa channel aku ni, bolehlah sahabat like, komen dan subscribe channel aku ni. Okay sahabat, jom kita memancing. Okay sahabat, kita buat balingan yang pertama. Perut ayam Okey sahabat, mudah-mudahan pagi ni ada hasil lah. Okey sahabat, untuk joran kedua aku pakai umpan udang Kita try kat sini udang ni ke tidak. Okey sahabat, untuk joran yang umpan udang tu aku nak tukar pakai ni perut ayam. Tengok sunyi je. Kali diikutkan bila air keruh memang tak menjadi umpan udang ni. Cuma aku try je. Sebab spot mancing lampang tu ada orang tadi. Tu aku patah balik datang sini. Dia air macam ni dia nak umpan perut ke. Umpan perut ayam.
Jadi kalau main tengah dekat sini, tengah ke kelas ke, kalau nak pakai perut ayam tu mesti fresh, yang bau apa, yang segar-segar tu. Kalau nak main tengah lah. Kalau main lampang tu yang dah busuk pun tak apa, lampang ke baung ke. Itulah sedikit info yang aku boleh kongsi. Lepas tu sport tu pandai-pandai lah cari. Okey sahabat, siap. Jom kita buat pemasangan. Atas lagi. Kembali lagi sini apa? Hours later. Okey sahabat, sekarang dah pukul 12.30. Aku rasa aku kena pindah spot lah. Tadi ada makan sekejap je sahabat, lepas tu senyap lah. Dah 2 jam lebih aku duduk sini. Berjam aku kata. Bukan 2 jam, berjam. Okey, aku ingat nak pindah dekat Kuala Bay lah. Harap tak ada orang kat situ. Okay sahabat, aku dah sampai spot sini. Alhamdulillah, air cantik. Okay, jom kita siapkan umpan terus.
Okey. Mudah-mudahan kali ni ada strike. Okey sahabat, mudah-mudahan ada strike ya. Okay, kita tunggu je lah. Strike padu sahabat. Strike padu. Ikan apa ni sahabat? Yang sama-sama kita tengok. Kuat ni. Wah, sahabat. Tengah sahabat, tengah. Apa-apa udang. Alhamdulillah ya Allah. Oh, sahabat, apa udang? Oh, padu ni sahabat. Alhamdulillah. Cabut dah. Dia makan umpan udang. Oh. Alhamdulillah sahabat, strike padu. Oh, lama aku cari. Oh. Dah sekilo ada ni sahabat. Sekilo ada ni, sekilo. Mantap lah. Ya, alhamdulillah sahabat. Strike juga aku ikan ni kat sini. Oh, ikan tengah ni aku tak pernah strike kat sini. Alhamdulillah. Ni kelah ni sahabat. Ni kelah ni. Kelah ni. Mantap lah. Saiz padu. Alhamdulillah. Ya. Dah terbalik dah ikan lah.
Ni aku apa yang ambil tadi? Rupanya dia. Oh. Okey, jom kita isi umpan baru. Okey sahabat, kita buat balingan yang kedua. Okey, tadi aku buat teknik macam ni sahabat. 2 mata kain. Terus dia ambil salah satu. Alhamdulillah. Okey. Okey, ni dia sahabat. Ini betul-betul ikan kelah. Okey. Alhamdulillah sahabat. Oi, apa tu? Sebarau tu. Okey. Ini strike paling aku cari ni. Ikan kelah. Mantap lah. Gila. The next day. Assalamualaikum sahabat. Okey, selamat petang. Aku datang memancing lagi kat sini sahabat. Semalam aku turun dapat kelas ekor. Hari ni aku target ikan lampang lah. Sebab air pun dah surut. Okey sahabat, diorang pertama aku dah buat balingan. Hingga diorang kedua je lah. Umpan hari ni aku macam biasa sahabat. Aku pakai umpan udang je. Senang. Okey sahabat, jom kita siapkan diorang yang kedua. Doakan aku petang ni pun ada hasil yang padu sahabat. Okey, jom. Okey, ni dah diorang kedua lah. Okey sahabat, ikan lampang kat sini. Confirm ikan lampang ni. Ikan lampang saiz padi. Kata tu. Alhamdulillah. Itu dia sahabat, ikan lampang saiz padu. Mantap sekali. Strike yang pertama untuk petang ni. Ikan lampang saiz besar bas. Sahabat, ni dia ikan lampang. Mantap sahabat. Ikan besar, ikan lampang. Okey. Tanpa membuang masa, jom kita cari strike yang kedua. Kita simpan dulu ikan ni. Jatuh kau. Okey, kita cari strike yang kedua.
Okey sahabat, diorang ni sahabat, aku pakai dua mata. Alhamdulillah menjadi. Ni diorang ni usia dia dah dekat 15 tahun dah sahabat. Tapi dia punya jasa tu tengoklah macam mana. Pagi semalam naik ikan selah, petang ni naik ikan lampar mega pula. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Kita isi umpan baru sahabat. Ibu ambil. Alamak, aku okey. Lucu dah sahabat. Ada. Makan juga ni. Okey sahabat, ikan lampan lagi sahabat. Alhamdulillah, lampan yang kedua. Okey sahabat, lampan yang kedua. Alhamdulillah. Oh, dah ada koyak sikit situ. Okey, saiz pun boleh tahan lah. Saiz sedap goreng. Oh, ni jantan ni sahabat ni. Air jantan je dah keluar dah. Okay, sahabat, kita simpan dalam jaring. Okey sahabat, alhamdulillah strike lampan lah. Lampan 2 ekor. Okey sahabat, umpan baru kita dah isi. Jom kita buat balingan. Alhamdulillah sahabat, diorang hijau ni memang betul-betul menjadi lah. Diorang legend ni. Alhamdulillah.
kita cari strike yang ketiga sahabat. Mudah-mudahan ada lah. Atom dia ni sahabat, memang padu dia tarik. Oh, yang ni padu sahabat. Yang ni tarik memang padu. Itu lampang gogong. Lampang bersabah. Jom sama-sama kita saksikan. Aku kata dah. Lampang bersabah. Wah, bengkok juga. Ni dia sahabat. Memang kalau petang. Alhamdulillah, strike padu. Sahabat. Ni lampang. Lampang gajah member aku kata. Ni dia. Kepala. Mantap lah. Jom sahabat, kita simpan terus dalam karung. Okey sahabat, kita simpan ikan ni. Mantap lah. Tiga ekor dah sahabat, petang ni saja. Alhamdulillah, rezeki. Okey, kita isi umpan baru. Ni. Sah elok. Ni dia sahabat, umpan jitu. Lampang ni cukup marah nak dia ni. Okey. Sahabat, jom kita buat balingan sekali lagi. Kita mencari strike yang keempat. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada strike yang keempat sahabat.
Oh, banyaknya. Ada lagi. Burung pun dah balik rumah. Aku rasa boleh dah aku kemah-kemah ni. Okey sahabat, kira selesai dah trip aku memancing bottom hari ni. Diorang aku tak kemah lagi. Tapi jom sahabat kita tengok hasil yang aku dapat hari ni. Okey sahabat, hari ni hasil 3 ekor terampang. Saiz semua saiz besar-besar. Sebah semua. Padu lah saya. 3 ekor sahabat. Alhamdulillah. Okey. Ikan ni aku nak bawa balik hidup sebab aku nak bela dalam akuarium. Okey, kepada sahabat yang dah menonton video aku ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada sahabat yang baru jumpa channel aku ni, bolehlah sahabat like, komen dan subscribe channel aku ni. Okey sahabat, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.